Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhazram bin Abdul Hamid. Saya dari Asrama Yayasan Selangor Sabah Bernam. Keputusan SPM saja baru-baru ni saya telah mendapat straight A, 9A. Ucapan saya untuk Yayasan Selangor terima kasih kepada Yayasan Selangor, terutamanya Asrama Yayasan Selangor Sabah Bernam, kerana telah banyak mendorong dan membimbing kami untuk menghadapi perasaan SPM yang telah kita hadapi. Tips untuk student yang bakal menghadapi SPM ialah kita perlu belajar sungguh-sungguh, terutamanya kita perlu mengakhirkan masa untuk study kita supaya kita tak bercelaru, tak serabut dan tak stres apabila kita belajar. Kalau dengan cara itu kita boleh dapat menumpu dan mendapat maklumat itu dengan efisien dan tidak berterabur. Sebagai contoh, kalau kita belajar secara seluruh semua dalam sekali satu masa, kita takkan dapat maklumat ni, kita dapat maklumat ni, kita cuma dapat satu maklumat, tak dapat semua. So apabila kita belajar secara efisien, kita boleh dapat semua maklumat dengan betul. Terima kasih.